Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni Atuk menebing ha. Atuk menebing hari ni di Sungai Perak lah, Teluk Kepayang. Tapi banyak jaring geng. Ini first time sampai sini. Tapi jaring banyak yang depan tu. Oh, penuh jaring sampai sana. Tak apalah. Atuk cuba je dulu kat sini. Mana dah tahu kan. Test dulu spot ni kalau makan. Kalau tak makan, Atuk akan pindah spot lain lah. Kita test dulu spot ni. Tak tahulah cetek ke dalam ke, Atuk tak tahu. Kalau tak makan sini, kita pergi ujung sana. Ujung sekali sana, kita try sana. Okey, jom. Atuk nak setting, lepas tu kita lancar. Okay, gang. Kita nak buat lontaran yang pertama. Guna dedak bom ya. Dengan pelet dedak ayam 929 dengan pelet. Okey, jom kita lancar. Banyak jaring lah sini. Atuk pergi survey tempat kan. Survey sana semua ada jaring. Tapi tengok tali ni dah kendur. Ni. Tali ni dah kendur. Nak lampam geng. Lampam sungai kecil. Ni Atuk lepas balik lah. Kita test spot ni dulu lah. Kita test spot ni. Kalau dia mahu makan, kita tak tahulah. Kita test dulu. Tapi ada jaring depan lah. Apa-apa pun kita kena test dulu. Mana tahu dia ada kat depan ni kan. Okey, jom kita lancar.
Saya siapa tak tahu. Tengok ah. Ha? Orang melelong tengok. Ha tu. Oh kecil. Kecil. Angkat. Oi baung. Baung. Baung tikus. Ha baung ni. Jadilah. Ha baung. Bebek angkat awak sengat ni. Berita kawan ya. Lepas dia. Ikan. Makan ikan yang diamnya. Kena lama. Oh kena kayu. Elok ni kayu. Ikan. Ha? Jalan. Temperas. Ikan temperas. Okey geng. Ikan temperas geng. Jadilah. Dia kena buka tunjuk. Ikan ni macam jarang agak dapat. Jangan. Ikan ni jangan. Okey, faham. Ikan ni jangan besar. Temperas. Okey geng. Temperas geng. Tapi kecil ya. Kecil. Temperas rasanya. Iyalah, berjalur. Untuk lepas lah. Cari yang besar sikit daripada ni. Nah. Zakuannya kena. Zakuan kena. Ni strike. Dia balik dekat je. Macam saiz kasar juga tu. Kuat tarik ha. Kasar je. Ikan apa? Ikan apa ni? Macam tengah daun lah. Macam tengah daun. Oh. Rare ni. Tengah daun ke? Tak tahulah. Ambil kita simpan masuk akuarium kalau dia hidup. Cantik ni. Macam tengah daun ataupun kelah, bukan kelah kot. Okey. Kejap. Kenapa ni geng? Tu tak tahu. Sila komen kat bawah. Macam kelah. Komen kat bawah. Sila komen kat bawah kalau tahu. Ikan apa ni? Tu tak tahu. Nak kata kelah, dagu dia tak ada. Bawah dagu tak ada. Simpan masuk akuarium. Dapat. Bau. Oh ni besar sikit ni. Oh besar. Ni besar sikit ni. Ni ambil lah. Kita try rasa ikan ni sedap tak sedap. Besar juga. Dah tepuk mati tu. Jom. Masuk akuarium nanti kan ni. Bom? Bom pun? Masuk akuarium lah. Kalau hidup, mana hidup masuk akuarium. Dah tak hidup? Dia dah? Hidup masuk kuali. Wali? Hidup masuk kuali. Kan dia. Dia bunyi
bunyi tadi tu. Ding. Dia ledok kan. Ambil ke main. Ini dekat kau tu. Kita sangkut tengok tadi tu. Pegang. Ini makan. Kau boleh sini. Cepat. Main lagi. Dia makan. Ada kau lagi. Kau boleh sini. Kena lah. Wih, kena. Lah. Karau-karau terus makan. Laju-laju karau. Wih. Tak sangka. Ada rupanya. Target pancing lain. Pancing lain yang kena. Kasar ni. Tak timbul lagi. Oh, besar-besar. Tarik. Tenggalan. Oh, dapat lesen. Tu lagi Zakuan. Jangan pindah. Oh, tenggalan. Pegang ni. Oh, Zakuan dapat tenggalan tu. Oh, mantap. Tak jadi pindah. Tunggu lagi. Okey, jom. Dia makan. Dia dah kena lama Zakuan. Masa macam kena lama lah. Kena lama. Oi, dapat ikan trek dah. Sangat. Sorry, saya yang dapat yang. Masa macam dapat ni. Tunggu jap. Dia jadi macam ni tak perasan. Ya, tak ada bunyi langsung. Tadi dah nampak tali dia macam ni tau. Pasal tak lendok langsung. Oh, Zakuan tak nak. Dia dah masuk. Balik lagi Zakuan, balik lagi. Kan saya nak karau ini lah. Masa macam kena dah. Kita nak keluar ni. Pindah spot geng. Kita pindah spot lah. Okey. Last spot kita pindah. Lepas ni balik. Umpan dah tak banyak dah. Strike aje lah dia. Oh, dia kena aje lah ni. Oh. Dia asyik kena aje. Atuk tak kena ni. Lampam Jawa. Sorry, stop. Lampam. Sorry. Stop. Jalan tu. Stop. Jalan. Lampam. Apa ni? Oh, ada saiz geng. Lampam kunyit ada saiz geng. Mantap. Nanti ayah nak habis. Nanti ayah nak habis. Apa? Nanti ayah 15%. 15%. Oi, ayah terus potong champion terus. Buat video buat depan. Pegang. Lampam kunyit. Mantap Pak Abu. Oh, besar. Dia daripada tadi ni. Weh, kena lagi kau. Sabar. Oh, dia kena. Oh, strike kan? Oh, lampam besar. Apa strike? Ini kau. Sampai tuan. Hancur. Alah. Oh, di mana ni tuan? Di depan ni kejar. Tuan. Dia kejar di depan. Ui. Ni tunjuk saya. Ui, besar. Oh, ada saiz geng. Lampam Jawa. Sungai Kinta. Sungai Kinta ke Sungai Perak? Lampam Jawa. Sungai Perak. Sungai Perak. Besar. Mantap. Ini bukan lampam Jawa. Ini kerai. Kerai atau kerai jelawat. Ekor dia merah. Ekor dia ada merah. Kerai jelawat atau kerai. Ni. Alhamdulillah. Uish. Alhamdulillah. 2 kali besar.
Dapat? Ada? Kerai. Kerai kot. Atuk tak kena. Kerai ke lampam. Panjang. Komen. Komen. Kerai ke lampam. Panjang ikan dia. Atuk tak kena lampam dengan kerai. Ikan dia panjang. Kalau lampam, tapi macam lampam tu ada. Janji ikan lah. Angkut dah tuan. Ambil angkat. Taklah. Boleh lah. Boleh. Penutup yang sempurna. Sisik dia lawa nampak? Dia bukan macam lampam. Lampam lain. Lebar. Apa itu? Kereta buat tutup. Juga sampai di sini aja Atuk mancing Oh penat 1.5. Atuk target pukul 1 tadi nak balik kan. Kemas-kemas barang semua kan. Naik jauh jalan kan pasir. Makan tenaga, penat mencungap. Banyak juga Atuk dapat ikan ini. Okey guys, Atuk dah sampai rumah lah. Tadi bateri habis lah. Bateri habis, Atuk tak dapat buat penutup tadi. Atuk tak dapat buat penutup. Jadi Atuk dah sampai rumah, Atuk nak tunjuk ikan lah. Tunjuk ikan yang Atuk dapat lah. Okey, ini dia ikan dia. Okey, ni tenggalan ni Zakuan dapat. Tenggalan Zakuan dapat menantu Atuk. Lepas tu satu ekor ni, ikan apa? Atuk tak pasti. Ini, ikan apa ni? Atuk rasa lah, ini ikan kerai. Ni, satu. Ini ikan kerai satu. 2 kerai, 3 ekor kerai. 3 ekor ikan kerai. Lampam ni, dia lebar. Tak sama, nampak? Dia macam ikan kelah ni. Tapi kalau kelah bawah dia ada kan. Kalau kelah bawah dagu dia ada ni. Nampak lampam ni. Lampam Jawa. Ni sebelah ni. Kalau siapa tahu komen. Tu tak pasti. Tapi Atuk rasa ni kerai. Sebab sisik dia lebih besar daripada yang ni. Okey. Ni tenggalan tadi Zakuan dapat. Ini Atuk dapat kerai. Kerai 1, 2. Ada Zakuan dapat tadi 1. Lampam ni ikan ni macam ikan teroboi ni. Kan nama lupa lah Atuk nama dia. Lepas tu baung apa ni? Lepas tu dekat dalam ni ada seekor lampam kunyit. Ni lampam kunyit besar ni. Besar daripada tapak tangan. Sempat Atuk hantar dalam akuarium hidup. Itu je lah. Tu yang Atuk dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor. Lepas tu ada yang dilepas tadi. Ada baung ni satu lepaskan tadi. Lepas tu ada lampam kecil 2. Lepaskan balik. Itu je lah hasil lah. Itulah. Hari ni memang berbaloi lah hasil lah. Memang puas hati lah. Dapat ikan rare. Memang puas hati hari ni lah. Atuk tak pernah dapat ni. Ikan rare ni. Ikan kerai rasanya. Memang cantik ikan dia, sayang. Sampai-sampai kat rumah Atuk letak je, dia hidup sekejap, dia timbul. Okey. Sampai di sini sajalah konten Atuk Semoga bertemu di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.